Butir ni butir gapo ni? Teke-teke tapi tak jadi gapo. Kebanyakan kereta moden hari ni dia sudah ada satu sistem brake. Sistem brake tu dia termasuk dengan bukan setakat ada ABS ataupun EBD sahaja. Dia juga termasuk dengan sistem ASC. ASC ni Active Stability Control. Fungsi Stability Control tu dia nak elokkan apabila kereta tengah jalan dan dia tergelincir, tayar mana-mana tayar tu jadi licin, dia akan brake mana-mana tayar hot tak licin tu supaya kereta tu stabil balik dan boleh follow jalan tu. Jadi kenapa butir sistem of stability control tu diberi? Sedangkan benda ni baik untuk kereta. Butir stability control ni perlu di off apabila kereta kita ni lekat dalam lumpur ke, kawasan hot berpasir ke. Sebabnya dia punya function bila dia rasa licin dia akan brake. Sedangkan kita bila sangkut di kawasan lumpur, kita nak elokkan kereta tu tersangkut pada lumpur, kita nak suruh kereta tu tak brake lah dengan sendiri. Cara dia kita tekan lama butir ni. Kita tekan lama sampai dia keluar simbol ni. Jadi bila dia keluar simbol ni, sistem untuk stability control tu dia unactive. Dia dah off. Jadi kita nak lepas diri daripada seluk ataupun kawasan pasir tu, kita boleh pergi dengan mudah sebab sistem brake pun tak main dah masa tu. Dia tak akan detect lah. Jadi itulah tujuan kenapa butir off stability control tu diberi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.